kita memandu di sebelah kiri, bukan sebelah kanan? Kalau kau nak tahu As, sebab dulu lagi senang nak bunuh musuh kalau kita berada di sebelah kiri. Bunuh musuh, Mat. Biar betul. Kan masuk penjara kita. Relaxlah As. Aku cakap pasal zaman dahulu, masa orang masih berperang pakai pedang. Meh aku cerita sejarah di sebaliknya. Jom kita kembali ke beribu-ribu tahun dahulu. Pada zaman dahulu, kebanyakan pahlawan membawa pedang di bahagian kiri pinggang kerana majoriti manusia menggunakan tangan kanan. Sebab itu, mereka lebih suka berjalan atau menunggang kuda di sebelah kiri jalan. Jika tiba-tiba diserang, mereka boleh terus menghunus pedang menggunakan tangan kanan untuk mempertahankan diri atau melawan musuh. Selain itu, apabila dua penunggang kuda berselisih berada di sebelah kiri memudahkan mereka bertindak balas sekiranya berlaku serangan. Apabila Britain membangunkan sistem jalan raya moden, mereka mengekalkan amalan memandu di sebelah kiri. Kemudian, apabila British menjajah tanah Melayu, sistem itu turut diperkenalkan di sini. Sebab itulah sehingga hari ini, Malaysia, Singapura, Brunei dan beberapa bekas tanah jajahan British masih memandu di sebelah kiri. Manakala kebanyakan negara lain pula memandu di sebelah kanan kerana sejarah dan perkembangan sistem pengangkutan mereka berbeza. Jadi setiap kali korang memandu di sebelah kiri, sebenarnya korang sedang mengikut satu tradisi yang bermula sejak zaman pahlawan membawa pedang. Apa pendapat korang? Tuliskan di ruangan komen. Kalau korang rasa kisah ni ada manfaat, jangan lupa like, share dan follow channel aku. Dan kalau ada tersalah dalam fakta, aku mohon maaf. Kita sama-sama belajar, sama-sama sebarkan kebenaran. Aku Mak Cerita, aku suka bercerita.